Apa kaitan panas terik ni dengan akhir zaman? Apa kaitan? Okey, kita tengok sekarang keadaan sekarang panas terik tak menentu, betul tak? Kan, panas terik tak menentu dan tak pernah berlaku di Malaysia kepanasan tahap ini. Tak pernah berlaku. Tak pernah berlaku. Kita dah panas terik kita ni, kemarau ni dah berbulan lebih daripada kadar normal. Kita panas paling panas pun kita dulu mungkin dalam 30 lebih darjah Celsius macam tu kan. Normal 30, 32 macam tu tak silap saya. Habis-habis pun 30 lebih. Tu kira panas dah. Tapi sekarang kita ni dah 48. Kan? Ada tempat 48 dan sebagainya. Tapi dekat-dekat dengan 50. Dekat-dekat dengan 50 ni panasan dia tahap tanah harap tu. Tanah pasir tu. Kita ni punya tahap sekarang. Kan? Sebab dia Arab Saudi 52, 51 macam tu lah. Sekadar pengetahuan saya lah. Dia punya cuaca sekarang tak normal. Jadi apa kaitan panas terik ni dengan pada akhir zaman? Kita tengok dalam kitab kitab Manawi. Ada juga dikatakan di dalam kitab Qurtubi pun ada sebut, kitab Manawi, Imam Nawawi pun Manawi pun ada sebut, Syekh Suluti pun ada sebut. Tapi kita ambil dalam kitab ni. Kita Syekh Abdul Aziz Al-Tarifi pun ada sebut. Kita ambil isi dalam kitab dia. Apa dia kata? Dia kata fi akhir zaman tataghayyuru qutus wa yashtaddul haru wa huwa min muqaddimati taghayyurul kauni qubayla sa'ati. Apa maksud dia? Dia kata apa? Min akhir zaman, pada akhir zaman ni taghayyurul qutus, cuaca ni akan berubah cuaca kita. Berubah dengan cara tak menentu. Kan? Wa yashtaddul haru, dan dia punya panas tu bersangatan, sangat panas, bersangatan panas. Wa huwa min muqaddimati, kejadian yang berlaku ni panas apa semua ni adalah muqaddimah kepada apa? Kepada perubahan keadaan cuaca sekarang ni lah. Taghayyurul kauni qubayla sa'ati, kepada perubahan cuaca kita semua ni berlaku sebelum hari kiamat. Makna kata tanda-tanda hari kiamat, sebelum nak jadi hari kiamat, panas terik dia satu, cuaca dia panas, dia tak menentu satu hal. Dan panasnya luar biasa. Dan kita sekarang dah alami benda-benda begini. Sekarang kita tengah alami. Kalau nak ceritakan berkait dengan tanda-tanda kecil akhir zaman, dah banyak dah. Boleh katakan 98%, 99% apa yang Nabi sebut tanda-tanda akhir zaman kecil semua dah berlaku. Cuma menanti tanda-tanda besar akhir zaman. Jadi sebab apa Nabi dah cerita tanda-tanda akhir zaman ni, orang dah tak cerita dah benda-benda berkait dengan akhir zaman ni. Orang buat tak tahu. Orang beranggapan ini normal dan perkara yang berlaku pelik-pelik ini normal. Nabi dah sebut dah sebelum nak jadi tanda-tanda kiamat besar, kan, turunnya Imam Mahdi sebagainya, dia akan berlaku perang di merata tempat. Tengok di sekeliling kita. Rusia, Ukraine, Arab Saudi, Kuwait, Jordan, Yaman, Syria, Palestin, Israel, kan, UAE, Pakistan, Afghanistan dengan India, Thailand di Patani tu. Isu macam-macam berata lah. Banyak tempat dia jadi perang merata tempat. Itu tanda-tanda sebelum Mahdi. Peperangan berlaku tak henti-henti. Banyaklah perkara-perkara kecil, tanda-tanda kiamat yang akan berlaku, yang dah berlaku dah sekarang pun. Nabi dah cerita satu-satu yang berlaku. Itu nak menandakan kita ni dalam keadaan kita tak sedar. Saya peringat untuk diri saya sendiri. Sebab Nabi kata tanda-tanda akhir zaman, orang dah tak nak sebut benda-benda ni. Orang dah rasa normal. Ada rasa normal. Macam kita sekarang tak rasa normal perang-perang ni. Tapi dah Nabi dah cerita. Dia bukan sekadar perang biasa. Benda-benda ni ada tanda-tandanya. Apa yang Allah buat, apa yang Allah letak satu benda, ada asbab dia. Ada sebab dia, ada musabab dia.
Jadi peringatan untuk diri kita, dari saya juga, dari kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.